Ini kerja kau sekarang. Abang buat apa kat sini? Belah lah, jangan nak sibuk hal orang. Aku ni abang kau tau. Kau jangan besar kepala dengan aku. Kau nak jahanamkan hidup kau. Kau tunggu aku mati dulu. Balik sekarang. Kau jangan nak paksa aku lah. Kalau aku tak nak balik, kau boleh buat apa? Woi, apa hal ni? Ini abang adik punya hal. Tak puas hati, tunggu orang kat luar. Ni gua nak cakap adik gua. Siapa adik kau? Bob, suruh Muhammad dibelah. Lu jangan buat kecoh dekat sini. Lebih baik lu belah. Kalau tidak, gua pecahkan muka lu. Sabar bang, sabar. Wait. Apa hal kau ni? Kacau tempat aku. Aku dengar kau mau keluar kan? Jangan wahal lah. Lu tanya budak lu, siapa langkah siapa sekarang? Gua datang sini cari adik gua. Okay, fine. Benda ni kita boleh settle. Kau jangan kacau bisnes aku ni. Lu tak nak gua kacau bisnes lu jangan bagi adik gua masuk tempat ni lagi. Macam boleh? Guys, itu belum abang londe lagi. Kalau abang londe dah arwah dia ni. Lepas ni, brother. Faham. Nampak je muka gua? No cover charge. Awet dua. Jun. Kau? Apa hal sial? Ini semua salah aku lah. Kalau gua ajar adik aku baik, tunjuk contoh yang bagus, diorang tak jadi macam ni tau. Lu tak boleh salahkan diri lu, bro. Ha? Adik lu pilih jalan ni sendiri. Habis takkan aku tengok adik aku rosakkan diri dia macam tu. Sabar, bro. Satu hari dia akan berubah. Hai! Apa ni? Taliban pinggang. Aduh, sakit. Sakit buat pinggang aku. Tolong aku. Angkat aku. Hei! Kita aku minta diperbaiki boleh? Hei! Ya Allah, ni. Lepas ni aku dapat tinggal oleh apa ni? Aku dah tak ada modal lagi. Itu je modal aku ada ni. Aku tahu. Kau hanya turunkan dugaan pada umat yang sayang, ya Allah. Macam aku reda dengan aku. Tak apalah. Kalau lu tanya sama gua, King, gua tak mau. Apa guna mah? Kita semua tak payah pakai sama dia lagi. Gua ada. Kita dah banyak senang pasal dia. Kau tu tak tahu cerita lama. Ayah, King, gua tak kira lah apa jasa dia sama lu. Sekarang dia baru keluar tau. Kalau polis mark dia, lu gantung leh. Okey, suka lu lah. Kalau lu mau angkat dia juga, lu angkat.